Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel YouTube Wan. So jangan lupa subscribe channel YouTube ni. Pasal apa subscribe? Pasal boleh tengok macam-macam ada. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel YouTube Wan. So hari ni kita nak kita nak info pasal bunga kantan. Setengah orang ingat bunga kantan ni dia, orang kata apa, dia cuma bunga kantan je lah. Kita selalu buat laksa. Kebanyakannya orang guna buah bunga kantan ni dia rasa buat laksa saja. Tapi kalau di setengah-setengah tempat tu nasi goreng. Kalau di Thailand ni dia nasi goreng dia buah bunga kantan. Okey, so dia punya bau dia tu. Okey. And then masak asam pedas pun kita boleh bubuh bunga kantan. Okey, tapi kebanyakannya macam orang kata lah, selalunya bunga kantan dia guna untuk laksa lah. Okey. Dan dia ni pun dah tak murah dah sangat. Okey, kita tengok di belakang Wan ni. Okey. Dia tak murah sangat. Okey. Dia tak murah sangat, dia orang kata apa? RM2 dah satu. Kalau belah-belah Kedah ni lah RM2. Okey, tu pun kecil. Okey. Tu pun kecil. Okey, tak ada besar lagi. Okey, so ada yang sampai RM3 dia jual sebatang. Okey, so di sini ni cuma kita nak abak dulu. Okey, mudahnya nak jaga, nak bela pokok kantan ni. Okey, dia cuma perlu ayak saja. Dan benih dia tu kita ambil tu dengan kita cabut. Okey, bukan cabut, korek lah. Kita korek ni. Batang ni kita korek dari bawah tu. Pastikan dapat akar dia, sikit pun tak apa. Okey, lepas tu kita tanam dia. Lepas tu dia akan merebak macam ni ya. Ni dulu Wan tanam dia dalam 2 batang je. So dia dah merebak. Okey. So bunga dia pun banyak. Tapi dia kena kerap ambil lah. Bila bunga dia dah ni dah kena kerap ambil. Okey, kena selalu ambil bunga dia. Bagi kat orang ke apa, jangan biar dia kering di pokok tu. Dan satu lagi dia kena selalu, kalau dia dah mai macam ni, daun dia dah mai warna macam ni tu, kita dah boleh potong dia. Okey. So kita boleh potong dia di bawah supaya dia, orang kata apa, yang dia boleh tumbuh yang baru. Jadi baja dia pun yang lama-lama ni dah tak pakai dah. Kita cuma kita potong yang mana tua ya. Kita potong, kita nampak daun dia dah nak kuning dah. Okey, kita boleh potong dia punya ni. Macam ni. Walaupun dia memang hidup lagi, tapi dia dah kuning dah ni. Dia dah kuning, kita boleh potong dia dah. Bagi dia tumbuh yang baru. Bila dia tumbuh yang baru tu, bunga dia banyak dia tumbuh lah. Kalau kita tengok kat sini, tengok tu banyak bunga-bunga dia baru duk naik. Okey, ni dah ada bunga dah. Baru duk naik. Okey. Ni yang kita ambil. Okey. So kalau di Thailandnya kebanyakannya dia ambil yang macam ni. Depa makan, kalau nak buat nasi goreng dia ambil yang macam ni. Okey, kalau kita nak buat laksa tu, dia akan gunakan sama ada macam ni. Okey. Dia tak kembang lagi, ataupun ni macam ni. Okey, dia tak besar lagi. Selalunya yang macam ni yang dia jual dekat apa? Dekat pasar tu. Yang macam ni selalu ni dia tak jual dah, pasal jarang orang beli. Pasal selalunya macam orang kata, sini kebanyakannya kita buat laksa, jadi kita pakai yang macam tu. Okey, yang ni kalau dekat Thailand ni depa buat nasi goreng apa, depa pakai benda ni. Sebenarnya yang ni yang bau dia sama aja. Sama kuat je bau dia wangi. Tapi setengah orang tak tahu. Sebenarnya dia ni ada banyak khasiat. Okey, bunga kantan ni. Nampak dia macam tu. Bunga kantan ni dia ada banyak khasiat. Kalau kata dari segi kita pengambilan dia, okey, makna dia kita minum air dia ke ataupun makan dia ke,
dia ada lebih kurang dalam 7 khasiat. Okey. So nanti kita cerita pasal benda tu lah. Okey. And then dia luaran tu orang rasa dia ada dalam 4 khasiat luaran, maknanya kita pakai dia di luar. Okey. So nanti kita tengok, okey, tengok video ni sampai habis. So okey, tu kita panggil kita punya apa, Indonesian punya girlfriend tu, cerita pasal bunga kantan ni dengan khasiat dia. Okey. Kantan nama botani Echlingera alatio merupakan sejenis tumbuhan saka herba dalam keluarga Zingiberacea. Ia tumbuh asli di Thailand, rantau biogeografi Malaysia dan Pulau New Guinea. Pokok dan daun sunting. Akarnya jenis rimpang tebal yang menjala di bawah tanah. Akar mudanya berwarna merah jambu. Akar yang tua dan matang berwarna kuning air. Rimpangnya mengeluarkan banyak tunas. Pokok kantan sesuai tumbuh di kawasan berdekatan sumber air. Pucuk daun kantan tumbuh daripada rimpang selepas 18 hingga 22 hari. Helai daunnya berbentuk bulat panjang dan kasar dengan ukuran lebar kira-kira 0.2 hingga 0.915 meter panjang. 15 hingga 30 helai daunnya disusun dalam 2 baris dan berselang-seli. Pangkal daun berbentuk bulat atau jantung. Tepinya berlekuk dengan hujung yang pendek dan meruncing. Pangkal ini gondol dan berwarna hijau menggilap tetapi berbintik halus dan rapat. Sisi bawahnya sering berwarna keunguan ketika muda. Pucuk ini tahan selama kira-kira 70 hari dengan ketinggian 3 hingga 5 meter. Pokok kantan yang tua menumbuhkan rumpun batang pokok yang banyak tetapi tidak padat. Batang-batang tuanya menyerupai batang pokok halia atau lengkuas. Bunga sunting. Bunga muncul dalam jambak berbentuk gasing dengan bertangkai panjang. Ukurannya 0.5 hingga 2, 5 meter kali 1.5 hingga 2.5 sentimeter. Jambak bunga kantan boleh terdapat dalam warna merah, merah jambu, ungu dan putih. Kudupnya berubah warna selepas 4 hingga 7 hari. Daun pelindungnya berbentuk jurung dengan ukuran 7 hingga 18 sentimeter panjang dan 1 hingga 7 sentimeter lebar. Ia berwarna merah jambu hingga merah terang. Kelopak bunga berbentuk tabung panjang 3 hingga 3.5 dengan hujung yang terbelah 3. Bibir lebar kelopak-kelopaknya labelum berbentuk seperti sudip dengan ukuran sekitar 4 sepanjang berwarna merah terang dan ada tepi berwarna putih atau kuning. Bunga kantan kembang selepas lebih kurang 50 hari. Buah dan biji sunting. Buahnya muncul dalam kapsul hampir bulat, berbulu halus dan pendek di luarnya dengan diameter 10 hingga 20 cm. Buah tersebut hijau dan menjadi merah atau kuning apabila masak. Buah ini berisi biji perang kehitaman yang banyak. Setiap butir mempunyai diameter 2 hingga 2.5 cm dengan selaput putih bening atau kemerahan yang berasa masam. Bunga merah jambu yang menonjol digunakan dalam pengaturan hiasan, manakala tunas bunganya yang turut dikenali dengan nama bunga kecombrang merupakan ramuan penting dalam masakan Melayu seperti laksa dan nasi kerabu. Di Sarawak, bunga ini juga tidak kurang asing dalam masakan manok panso. Di Sumatera Utara, terutamanya di suku Karo, tunas bunga digunakan untuk ikan rebus, dikenali asyik ikan mas. Di Bali, orang menggunakan bahagian batang putih di bawah untuk memasak sos cili dipanggil sambal bongkot dan digunakan tunas bunga untuk membuat sos cili dipanggil sambal kecicang. Batang semu dan pelepah daun kantan merembaskan bendalai berbusa, harum yang dapat dimanfaatkan sebagai sabun tubuh dan wajah. Di Thailand, ia dimakan dalam sejenis salad Thai. Bunga kantan kaya khasiat, berfungsi sebagai antioksidan, anti radang dan anti kanser, membantu mengawal kencing manis dan darah tinggi, melancarkan pencernaan, mengurangkan bau badan mandi rebusan, mencantikkan kulit wap muka serta menguatkan rambut, menjadikannya ramuan serbaguna dalam masakan dan perubatan tradisional. Khasiat kesihatan, antioksidan, tinggi antioksidan seperti karotinoid, melindungi sel daripada radikal bebas dan melambatkan penuaan kencing manis, memperlahankan penyerapan karbohidrat, membantu mengawal gula dalam darah tinggi,
berpotensi membantu mengawal tekanan darah. Anti-kanser tumor, ekstraknya menunjukkan sifat anti-tumor dan anti-kanser. Pencernaan merangsang enzim pencernaan dan mengurangkan kembung. Peredaran darah membantu melancarkan peredaran darah. Sakit sendi, air rebusannya boleh membantu meredakan sakit sendi. Kegunaan luaran, bau badan, air rebusan batang bunganya untuk mandi bagi menghilangkan bau badan. Luka, air rebusan digunakan untuk membasuh luka ringan. Kulit muka, wap rebusan bunga kantan bersama serai pandan untuk menyegarkan kulit dan membuka pori. Rambut, air rebusan rendaman sebagai bilasan rambut untuk menguatkan akar dan menambah kilauan. Cara penggunaan, dimakan mentah sebagai ulam untuk awet muda dan selera makan. Minum rebusan, bunga kantan potong kasar, direbus dalam air dan diminum untuk pelbagai khasiat. Mandian, rebus batang atau bunga untuk mandian herba. Wap muka, rebus bersama serai pandan dan wap muka. Dalam masakan, dicampur dalam laksa, nasi kerabu atau dibuat serundeng. Okey, so sampai takat tu saja. Okey, tentang bunga kantan tu. So jangan lupa subscribe channel ni